Okay guys, cara nak buka cover nombor plate kereta ni. Okay, ujung ni kita just tarik keluar. Sekejap tarik keluar ini. Yang ni, tekan dan tarik keluar. Okay, kita buka ni. Okay, satu kat sini pun sama juga. Okay, mana dia? Okay, tekan ni, tekan yang ini dan tarik keluar. Dan pin ni, okay, kita tarik, kita tekan, tarik, macam tu. So kita terbuka dah. Nak buka cover ni senang je. Okay, jom kita buka. Okay guys, sekarang kalau nak buka cover ni, cover putih dia ni, okay, senang je. Kalau korang perasan, okay, yang ini satu side ni dia pendek sikit keluar, dan yang ini satu panjang. Okay, so kita tekan yang ini, tekan, just tekan je, tekan dan tolak. Dan dah boleh buka dah. Macam tu. Okay, dan ini baut lampu dia. Kita tukar. Ni. So dah nampak dah hitam dia. So kita akan tukar dengan lampu baru, okay, daripada Nakamichi. Okay, ini. Okay, link nanti saya share. Okay guys. So okay, baut lampu dah cabut. Kita masuk baut lampu yang baru daripada Nakamichi punya. Okay, masuk ni balik dalam ni. Kita tekan tolak. Okay, just tolak je. Okay, macam tu. Just tolak macam tu. Alright. So jadi macam ni Okay, nanti kita try dulu. Sebab dia ada negatif positif, kita try dulu. Baru kita pasang cover dia balik. Nanti terbalik, nanti tak hidup, cover dia pasang, nanti susah pula, kerja dua kali. Okay, kita try dulu. Okay, okay guys, sekarang lampu dah hidup. Okay, position dah betul. Barulah kita pasang dia punya cover balik. Okay, yang panjang ni nampak sikit ni, dekat sikit ni bro. Okay, ini pendek sikit kan dia punya lubang, dan yang panjang ni sikit kan lubang dia. Yang panjang lubang ni, yang panjang ni, okay, ada yang ini. Okay, so kita masuk macam ni. Masuk macam ni. Okay, lepas tu tolak. Dah settle. So kita masuk balik. Okay, masuk balik. Style tadi macam mana kita buka, macam tu lah kita pasang. Terbalik. Yang ini ke depan. Patutlah tak boleh masuk. Yang ini, benda ni akan klip kat sini. Okay, klip. Okay, jangan kita tolak. Okay, settle. So guys, satu dah siap, satu dah settle. So satu lagi lah. So macam tadi lah kita buat Okay, yang ni kita tekan, yang kecil ni. Okay, yang pendek sikit ni kita tekan. Pakai kuku ke, ataupun pakai pakai screwdriver ke. Okay, sebab kuku ni, kalau kuku tu ni tak apa, kuku tu panjang susah sikit nanti bengkok. So just sudah tekan, kita just tarik macam ni. Okay, kita tarik macam ni, dan mentol tarik keluar. Okay, ni dia dah pun dah hitam dah. So kita ganti dengan mentol Nakamichi. Right, masukkan. Kalau okay, dah masuk. Okay, cover ni
masuk, kita ni dulu, kita try dulu. Kita try dulu, nanti dah okey, dah hidup, dah tak kita balik, baru kita pasang ni cover dia balik. Okey. So macam tu je guys. Okey, macam mana kita pasang, macam tu kita buka balik. Okey. Okey. So lampu, kedudukan lampu pun dah pasang betul macam tadilah. Okey, yang panjang ni, dia punya lubang ni adalah yang ini punya. Okey. So kita just tolak macam ni. Pastikan duduk benda ni kat tengah-tengah, jangan kat tepi macam ni, nanti susah, nanti sengit. So pastikan duduk tengah-tengah ni. Ni dia punya pin ni dah masuk tengah-tengah tu, just tolak. So settle sini. Yang ini semua, yang ini akan ke arah kiri, ke arah daripada kereta ni, arah kiri lah. Okey. So masukkan balik. Okey, dah tutup. Okey, settle.